Aunty bangga dengan kamu. Kamu ni bertanggungjawab. Jaga adik kamu dengan baik-baik. Sokong dia sampai dia jadi jago badminton. Irfan main bagus kan? Kalau ayah kamu ada, pasti dia bangga. Saya tahu adik awak tu pekat bisu. Tapi sampai bila awak nak dia bergantung pada awak? Orang buta pun boleh berdikari. Lepas ni, kalau aku tak ada, kau boleh jaga diri kau. Apa kau dah buat? Apa pasal bilik aku tu sepah? Aku kerja bagai nak gila. Simpan duit untuk kemudahan kau. Kau faham tak? Kau ni tak bersyukur. Kau tak perlukan aku. Aku penat.